kosong ni kenapa? Mana Hafiz? Hafiz tak datang lagi. Dia berak katanya. Dia sakit perut. Ni kosong. Tina ada depan. Duduk depan. Baik Tina. Terima kasih. Duduk depan. Tengahkan depan tolong. Sikit. Duduk, biasa. Dah, kita boleh tak? Boleh? Tunjuk sesuatu. Jadi yang Hafiz tu suruh duduk sini. Nampak tak? Nampak tak? Nampak cikgu, nampak ayam. Siapa tolong tutup lampu? Okey. Jangan semua awaknya. Tunjuk yang depan je. Wah, ya betul tak? Okey. Cuba tengok gambar ni. Nampak sedap kan? Ya. Kan? Saya nak awak fokuskan kepada warna dia, gambar dia. Sedap kan? Ya. Tapi sedap. Cuba tengok yang ni. Awak rasa dia cakap pasal apa? Tak tahu. Tak nampak? Dia tunjuk kereta. Ha. Awak rasa serabut tak? Serabut. Tengok warna dia. Warna dia kena tak? Tak kan? Layer dia pun tak cantik, betul? Betul. Kan? Tengok gambar dia. Kalau banding dengan yang di belakang saya tadi tu, cantik kan? Nampak meriah kan? Tersusun. Dia susun. Jadi awak tahu tak macam mana dia orang kan? Mereka developer ni buat nama web. Coding. Awak tahu coding apa? Tak tahu tak? Coding dia macam ni tau. Wow. Ini coding. Rakam dia. Kita panggil dia back end dengan front end coding. Ini awak akan belajar. Tapi untuk level awak tak belajar yang macam ni. Awak belajar ringkas saja. Jadi nama dia ni adalah kod arahan HTML. Awak akan belajar kod arahan HTML. Faham semua? Faham, cikgu. Bagus tengok sebenarnya. Okey, so apa tu HTML? Sama tolong buka salam apa tolong? Terima kasih. Nampak tak? Semua nampak tak? Okey, HTML. Apa tu HTML? Oh, saya lupa. Okey. Apa tu HTML? Tengok pada nota awak. Saya dah tuliskan. Apa tu HTML? Baca. Hypertext Markup Language. Okay. Siapa pernah dengar hypertext markup language ni? Saya rasa semua tak pernah dengar. Jadi, kod HTML ni satu je. Ini hypertext. Satu je. Dia ada tujuan dia satu je, iaitu untuk membangunkan laman web. Apa tujuan dia? Mengembangkan laman web. Faham? Hari tu pernah belajarkan dengan Cikgu Sufian pasal kod arahan, betul? Betul. Saya ganti Cikgu Sufian. Cikgu Sufian tak ada. Okey, yang ini hypertext markup language ni adalah kod arahan yang memang satu je tujuan dia untuk bangunkan laman web. Dan lagi satu, tujuan dia ni adalah untuk melakar elemen-elemen ataupun visual yang boleh dipaparkan pada
browser. Ingat satu HTML, kod arahan untuk membangunkan laman web yang boleh dipaparkan pada apa? Pada browser. Browser tu apa? Nama web. Google, betul. Browser tu Google. Firefox. Ya, banyak browser. Jadi macam ni kita nak bangunkan HTML ni. Jadi dekat dalam nota awak ada beberapa aplikasi yang kita boleh bangunkan HTML tersebut. Satu, Notepad. Notepad saya akan tunjuk sebab awak akan belajar guna Notepad. Lepas tu Notepad++. Ada Sublime dan Microsoft Visual Studio Code. Saya dulu belajar guna Visual Studio Code ni. Kalau awak nak try, boleh jumpa saya. Kita buat sama-sama. Jadi saya tunjuk sikit lah macam mana HTML tu berfungsi. Supaya awak nampak apa tu HTML. Kan saya kata tadi dekat Notepad, betul? Betul. HTML ni dia ada apa nama? Tag khas dia tau. Jadi kita buat HTML. Kita mesti tutup je. Contohlah saya nak buat saya kena save dia dalam apa tau? Ingat HTML kita kena save dia sebagai .html. Saya save dia dekat. Tak nampak je. Dia lah. Nampak tak? Tak nampak juga. Ya, nanti saya tulis balik. Baru nampak tu. Ini save.html. Nampak tak yang ni? Nampak tak nampak? Hilang. Zoom. Nampak. Nampak tak? Nampak? Ini saya dah save .html. So tengok dekat desktop saya ada tak? Ni nampak tak yang ni? Index nampak. Saya tekan, dia akan keluar macam ni. Nampak tak? Itulah fungsi HTML. Kan ada yang tu kan saya padam. Refresh balik. Nampak tak? Nampak. Ini ngantuk. Okey, itulah HTML. Itu yang awak akan belajar. Tapi awak akan buat ni dekat kelas amali nanti. Boleh? Boleh. Itu objektif yang pertama. Iaitu menyatakan definisi HTML. So saya nak tanya apa maksud HTML semua? Jawab. Liana, apa Liana? Dekat nota ni saya tulis tak? Tak tulis struktur laman web. Apa maksud HTML? Markup language. Okey, betul. Okey, apa tujuan dia? Tujuan dia apa, Tina? Betul. Apa tujuan yang kedua, Mimi? Nak menyusulkan dokumen supaya dapat dipaparkan Ada? pada web. Betul. Okey, semua betul. Pandai semua. Tepuk tangan. Okey. Untuk objektif kedua adalah melakar papan cerita. Kenapa kita kena melakar papan cerita? Lepas awak tahu HTML tu apa kan? Kita kan nak bangunkan laman web. Sebelum kita bangunkan laman web, kita kena melakar papan cerita. Papan cerita ni apa tau? Awak contohlah. Apa nama dia? Duster. Okay, duster ni kita sebelum buat dia kita kena ada lakaran awal. Petak ke? Ada nampak tak duster yang berlekuk-lekuk? Ada Kan? So itulah lakaran awal dia. Dia ada function yang berbeza-beza. Jadi papan cerita ni umpama lakaran awal dia lah. Okay? Jadi untuk HTML kita ada 4 jenis papan cerita. Sebelum tu, boleh tak saya nak awak duduk dalam kumpulan?
Umi? Baca ni, apa fungsi dia? Oh, so fungsi dia cerita berurutan langkah demi langkah. Jadi ini sesuai tutorial. Contoh kan, awak kata dari homepage, awak pergi kepada pembayaran. Pembayaran boleh patah balik ke sini. Faham tak flow dia? Sofian, awak punya apa? Menu utama, subtopik boleh dicapai bebas. Maksudnya dalam ni, kalau macam Helmi punya, menu utama pergi pembayaran, lepas tu check out lah, dia check out pergi pembayaran. Yang ini dia kena pergi pembayaran balik. Tapi kalau untuk Sofian punya roda, kita pergi pembayaran, kita boleh pergi check out. Contohlah kan. Maksudnya kita boleh pergi dua-dua sekali terus. Dia tak perlu pergi kepada pembayaran. Zaliha, awak punya apa? Tulis permainan simulasi pilihan. Okey, yang ini pun sama. Dari bawah ni awak boleh naik atas balik dan pergi balik pada halaman utama. Faham tak? Faham tak? Boleh faham? Okey. Ila? Untuk pembelajaran terstruktur, isi terperinci. Ini contohnya kalau awak tahu nama web sekolah ke apa, dia banyaklah. Dari halaman utama awak boleh pergi pada penentua. Penentua awak boleh pergi pada isikan dengan sekolah dan naik ke atas pada halaman utama. Sama je fungsi dia tetapi ada sedikit perbezaan. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, jadi berdasarkan ni saya nak awak dalam kumpulan nakarkan papan cerita ikut kreativiti masing-masing. Okey, saya nak awak semua buat dia kena ada nama laman web awak, tujuan awak buat laman web tersebut. Boleh? Boleh Zuri? Boleh cikgu. Boleh semua? Okey. Boleh. Saya bagi masa 5 minit untuk awak semua buat dalam kumpulan awak. Kalau ada soalan boleh tanya ya. Okey. Nanti saya nak minta awak bentang ya kalau kita sempat. Dan kalau boleh awak ingat ya, awak boleh ni sebab kita akan buat contoh masa amali. Okey, nama laman web tu ikut kreativiti awak. Contoh awak nak buat pembelian baju. Nama dia baju.com ke, ada kasut, contohnya kasut ke, kasut.com ke. Boleh? Saya nak suruh kreatif je, nama kreatif. Supaya tujuan saya semua ni kreatif, inovasi. Dah siap? Baguslah, laju. Maksudnya awak faham apa yang saya ajar. Siap, Umi? Mana tujuan? Tujuan awak tak tulis? Dah ke semua? Belum? Okey.
Dah. Okey, saya nak wakil untuk datang ke depan. Kita mula dengan grup linear dahulu. Dan ni lagi. Ina tak nak cuba? Okey. Ina boleh terangkan awak punya papan cerita? Kita punya grup kumpulan kami papan cerita jenis media. Nama web adalah sheet.web. Tunjuk pada bawah. Sheet.web. Persetujuan pembelian baju. Okey, macam mana? Ada 4 step. Yang pertama, halaman utama pergi kepada senarai baju. Lepas tu troli pembelian. And then last pembayaran dan selesai lah. Okey, awak semua faham tak linear punya papan cerita? Faham. Jelas maksudnya jelas kita nampak dari halaman utama pergi senarai baju. Lepas tu kita boleh pergi pada troli pembelian. Dari troli pembelian, kita perempuan dia tukat banyak. Betul. Kita boleh tengok balik halaman baju. Betul. Kita boleh tengok balik halaman utama, betul? Betul. Okey, terima kasih Tina. Sekarang tangan kita. Okey, seterusnya saya nak cabar. Grup cabar. So, okey, untuk cabang, kita orang punya nama website Zania. So, daripada halaman utama, homepage dia, pergi ke tab untuk pilih makanan, pilih kategori makanan dengan pilih kategori minuman. So, nanti dekat tab pilih kategori makanan tu kita ada dua, Jepun dengan Korea. So, dia ada tak option dia. Untuk Jepun dia ada option sushi dengan bento. Kalau Korea kita ada japchae dengan bibimbap. So, untuk kategori minuman, kita ada soft drink dengan jus. So, untuk soft drink kita ada Coca-Cola dengan Sprite, jus kita ada orange dengan mango. Mana tujuan awak? Tujuannya kita nak buat pemilihan makanan. Okey, nampak tak macam mana papan cerita cabang ni berfungsi? Nampak. Okey, main masuk je. Tahu you. Okey, maksudnya dia dari halaman utama dia pergi kepada pilih kategori makanan. Dia boleh balik pergi halaman utama. Dalam halaman kategori makanan dia ada dua jenis. Nampak tak? Nampak. Terima kasih. Cabang. Grup seterusnya grup roda. Nah, ya. Okey, terangkan awak punya. Saya nama bagi untuk guru kami kami nama kedai Kuala Naga. Kami jual beli kasut. So di sini sebagai homepage, sebagai main topik lah. So daripada homepage kita boleh pergi ke pembayaran, boleh beritahu tentang siapa kami. Kami ada pilihan untuk kasut lelaki dan perempuan dan untuk produk kami, serta kami boleh tunjukkan promosi. Jadi daripada homepage juga boleh memilih kasut dan terus membuat pembayaran. Okey, nampak tak macam mana roda, papan cerita roda berfungsi? Nampak. Sebenarnya kalau awak tengok pada kalau pada cabang kan, dia boleh bercambah lagi. Dari kasut lagi dia jadi mungkin ada slippers, ada kasut. Faham tak? Nampak tak? Dia boleh bergabung. Okey? Terima kasih. Terima kasih. Grup terakhir siapa? Mimi. Mimi lelaki ya? Mimi terangkan cerita awak. Sini Mimi. Okay, so saya punya laman web nama TV. So kat sini kita nak beri resepi lah, resepi makanan. Sini ada halaman utama. Lepas tu kita pergi ke resepi Melayu ada, resepi modern pun ada. Lepas tu kita dah masuk resepi Melayu, kita ada kategori lah ayam, ikan, daging. So dalam bila contoh kalau kita pilih ayam, keluarlah resepi yang masak, yang based on ayam. Faham tak dekat hierarki? Faham. Ada tak faham ke? Okey, kenapa dia kata ikan, ayam ni boleh gabung semua ni? Sebab ni dia termasuk dalam resepi dua-dua ni. Tapi dia boleh membezakan lah resepi ayam ni dekat resepi Melayu. Ada juga resepi ayam dekat resepi moden. Boleh faham semua? Faham.
Betul. Saya tanya, okey, ada berapa papan cerita dalam HTML? Sebutkan. Sabar, saya tak dengar. Nombor 1? Tiga? Produk. Nombor 4? Hierarki. Pandai semua. Tepuk tangan. Okey, sekarang ni ada soalan tak? Betul tak ada? Faham. Ini Saya faham. nak tanya. Tahu ke markup ni apa? Ini tahu. Imi tahu? Awak tahu ke markup ni apa? Sebab tak ada siapa pun tanya saya markup tu. Markup tu Tak ada. Okey, tak apa, saya terangkan pada awak markup ni lah. Tak awak faham. Okey, markup ni saya bagi analogi satu lah. Contoh ni kan, kan kita, file kita banyak hypertext markup language kan? Betul. Dalam file yang saya kata .html tadi. Betul. So bayangkan ni adalah file yang banyak kod arahan HTML tadi. HTML, banyak sangat dalam file ni. Bayangkan okay, contohnya ni buku resepi. Dalam ni ada resepi ayam lah, resepi nasi ayam lah, resepi murtabak lah, semua tu kan. Kita masukkan dia dalam microwave. Microwave tu umpamanya browser kita. Okey? Tapi bila kita masuk, tiba-tiba jadi nasi ayam. Ngantuk ke ni? Betul tak? Tiba-tiba jadi nasi ayam. Dia jadilah martabak. Itulah umpamanya markup. Maksudnya daripada kod tu, kita pergi dekat browser, dia dapat paparkan gambar, dia dapat paparkan layout, semua tu. Faham tak markup tu apa? Faham. So dia kena tulis tulisan nak nasi ayam nanti dia kena nasi ayam. Dia kena tulis, maksudnya Kita kena type lah, maksudnya kita nak nasi ayam ke ayam ke, dan nanti dia keluar gambar ayam nasi ayam tu. tak, dia keluar nasi ayam dalam microwave tu. Oh. Umpamanya begitu. Faham tak ni? Sofian tak faham dia ke? Tak faham? Saya tak faham sikit. Dia macam ni, contoh. Okay, ini buku, ada banyak sangat resepi. Dalam ni dah ada .html banyak-banyak tu. Index.html, home.html, semua tu. Okay, lepas tu kita pergi letak di dalam microwave tu. Microwave tu umpama browser tadi yang kita nak paparkan laman web tadi. Okey. Jadi dari kod arahan kan awak tulis kod tu, tapi dia boleh paparkan. Saya rasa tak faham ni. Cikgu tunjuk contoh. Boleh tulis. Cuba. Banyak ada kali ni tak faham. Contohlah kan saya dah high kelas ni kan. Ini dia hanya papar pada word sahaja, betul? Betul. Contoh, saya nak koreksi.
halaman ni saya tunjuk apa tu markup. Boleh juga. Okey, jadi kita dah sampai penghujung. Ada apa-apa soalan? Nak tanya lagi? Tak ada? Semua faham? Semua orang juga. Okay, saya ulang balik. HTML tu apa? Maksud dia? Language. Apa fungsi HTML? Pandai gila. Okey, bagus. Semua faham. Jadi ada berapa kita punya papan cerita? 4 sekian. 4 iaitu linear, cabang, Produk. dengan hierarki. Okey, bagus. Semua dah faham. Jadi saya ada tugasan. Disebabkan saya tak dapat nak paparkan markup tu macam mana, saya nak awak semua baca teks dekat halaman teks HTML. Dalam tu awak akan dapat tahu macam mana kita nak paparkan gambar, video, audio dalam browser. Tapi menggunakan HTML tersebut. Boleh semua? Baca Minggu depan saya tanya. Saya masuk kelas terus saya tanya. Boleh? Dan lagi satu, topik ni penting sebenarnya sebab satu dia akan masuk kat skill awak dan awak kena study lah. Okay. Dan ini kelas kita dah habis. Saya nak ucapkan terima kasih sebab bagi fokus yang penuh. Terima kasih semua sebab fokus untuk saya. Lagi satu awak tahu tak pasal baru-baru ni cerita bahasa Cina. Ada kawan Sufian. Kita. Dia bukan kita. Okey, tak adalah. Semua saya nak cakap lah. Kita doakan Muslim, tolong doakan supaya mereka ni tergolong dalam golongan orang beriman. Okey, supaya kita semua ni pun masuklah dalam golongan orang beriman. Jaga diri semua walaupun itu awak naik bas, kena jaga diri juga. Saya tak nak anak murid saya tiba-tiba di kemalangan, saya tak nak. Okey, kita sediakan Al-Fatihah pada masa yang tibalah. Terima kasih. Saya harap kalau ada soalan